menunjukkan ketibaan Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan Malaysia, diiringi oleh Div-Div Kehormat. Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Ikrar. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tanda orang berilmu, bersopan santun ia tahu. Apa tanda orang terpuji, pantang baginya berlaku keji. Apa tanda orang beriman, sopan santun jadi pegangan. Apa tanda orang yang bijak, jiwanya kukuh, adatnya tegak. Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan. Yang berbahagia Datuk Teknologis Dr. Haji Aminuddin bin Hashim, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan. Yang berbahagia Datuk Seri Suryani binti Datuk Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang Berusaha Datuk Haji Azman bin Haji Adnan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Indra Dr. Nur Azimi binti Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan. Yang Berusaha Encik Zainal bin Abbas, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Operasi Sekolah. Yang berbahagia Datuk Amzan bin Abdul Malik, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan. Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Azman bin Yaakob, Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang berbahagia Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat ilahi. Dengan izinnya, kita dapat bersama-sama pada hari ini bagi menyaksikan Majlis Pemeteraian Nota Kerjasama antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pelaksanaan program Sekolah Dalam Hospital serta Majlis Perasmian program Sekolah Dalam Hospital di Hospital Rehabilitasi Ceras. Untuk makluman hadirin sekalian, Sekolah Dalam Hospital merupakan satu usaha kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan yang bermatlamat untuk menyediakan pusat pembelajaran yang kondusif bagi murid yang berada di hospital. Program ini juga bertujuan untuk memastikan murid-murid ini mendapat akses kepada pendidikan bagi mengelakkan keciciran dalam pembelajaran.
Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Zaini bin Abdul Aziz untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dipanjatkan kesyukuran kehadrat-Mu atas keizinan-Mu bagi menyempurnakan majlis pemeteraian nota kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia pada saat yang berbahagia ini. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, dengan ketentuan-Mu dan takdir-Mu yang terbaik buat merealisasikan pelaksanaan program sekolah dalam hospital demi kelangsungan pembangunan modal insan serta memartabatkan pendidikan dan kesihatan di bumi bertuah ini. Allahumma aghnina bil ilmi ya Allah. Kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan. Wa zayyinna bil hilm. Hiasilah kami dengan ketenangan jiwa. Wa akrimna bit taqwa. Dan muliakanlah kami dengan sifat taqwa. Wa jammilna bil afiyah. Serta perelokkanlah budi pekerti kami dengan akhlak yang terbaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih pengacara majlis Encik As-Sahad dan Puan Mimi Saliza. Yang berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan, yang bahagia Datuk Seri Suryani bin Datuk Ahmad selaku Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, yang berusaha Datuk Haji Azman Haji Adnan, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Indra Dr. Nur Azimi Yunus selaku Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, yang berusaha Encik Zainal Abbas selaku Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Sektor Operasi Sekolah, yang berbahagia Datuk Amzan Abdul Malik, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan, yang bahagia Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob selaku Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan KKM, Pegawai Kanan Kementerian Pendidikan dan Pegawai Kanan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang bahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Saya mulakan dengan lafaz yang mulia, lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Begitulah saya pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan syukur, merafak dan menjunjung tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang sama-sama dapat kita hadir dalam majlis yang penuh bermakna ini. Ya. Hari ini kita bersama untuk menandakan satu detik penting dalam usaha kita memperkukuh ekosistem sokongan untuk murid-murid yang sedang menjalani rawatan di hospital. Apabila dua kementerian pendidikan dan kesihatan ini bergabung dengan dua menterinya berada di satu majlis ini, pastinya ia mengingatkan kita bahawa hal yang terkait dengan membangunkan satu masyarakat, sebuah masyarakat di dalam kepimpinan kerajaan madani di bawah pentadbiran dan kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri,
maka ia sekaligus menanda dan mestinya menoktahkan erti yang besar dari sudut membangunkan hal yang terkait dengan modal insan dan produktiviti negara. Nah, terlebih dahulu saya mau merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada yang berhormat Menteri Pendidikan Puan Fadlina Siddiq atas kepimpinan beliau dalam menerajui usaha memperluaskan akses pendidikan yang menyeluruh, termasuklah yang kita akan sama-sama metrai nota kerjasama. Dia tak apa nak, dia biasanya MOU kan. Bila dia nota kerjasama ini sudah sikit perjanjian nota kerjasama yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan program sekolah dalam hospital SDH. Nah, apabila KPM dan KKM bergandingan mengembling tenaga dalam menjayakan SDH, kita sebenarnya sedang membina satu sistem yang bolehlah kita katakan meletakkan ataupun memaknakan dan menumpu atas persoalan kesejahteraan kanak-kanak sebagai satu continuum of care, satu yang bersifat berselanjar ataupun continuous, supaya tidak ada terputus apapun hakikat kesihatan kanak-kanak ini, kesejahteraan kanak-kanak ini, kita tetap akan meletakkan hal persoalan pendidikan mereka itu sebagai satu yang utama, yang aula, sebagai mana yang perlu kita tekankan di sini, sebagai pusat segala usaha, bukan hanya dari sudut rawatan tetapi juga dari segi pembelajaran dan kemenjadian murid itu sendiri. Saya sebagai Menteri Kesihatan pastinya hal yang terkait dengan kesihatan menjadi tugas utama saya. Kesihatan adalah anugerah Allah yang paling besar. Selepasnya apa? Selepasnya diberikan nyawa dan diberikan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Semua kita telah melafazkan kepercayaan pada Tuhan sebentar tadi. Sejurus itu persoalan yang paling penting sebelum pendidikan adalah kesihatan. Sebabnya dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tibbun Nabawi bahawa as-sihah katanya min a'zamin ni'am 'alal insan. Saya berhujah dengan itu. Kesihatan itu adalah sebesar-besar anugerah dan nikmat Allah diberikan kepada manusia. Selepasnya daripada nyawa dan selepasnya dicampakkan akan keimanan itu. Jadi apabila kesihatan bergandingan dengan pendidikan, tidak ada yang lebih besar daripada itu untuk memastikan kemenjadian, penerusan, tumbuh besarnya seorang anak-anak yang mungkin terjejas dari sudut kesihatan, tetapi akan diberikan segala keupayaan, segala prasarana, segala ekosistemnya untuk memastikan bahawa berselanjaran ataupun berterusan on a continuous care in education plus education itu adalah satu yang saya kira sangat mulia, sangat murni, dan antara perkara yang mesti diberikan apa yang dikatakan sebagai priority dan keutamaan oleh kedua-dua kementerian ini. Jadi kerjasama antara KKM dan KPN bukanlah satu perkara yang baru. Kita tahu baru-baru ini pun kita sekali lagi berkongsi pentas dengan Menteri Pendidikan. Januari yang lalu, kedua-dua kami bergandingan untuk melaksanakan program pemeriksaan mata dan penajaman cermin mata kepada murid tahun 1 daripada keluarga B40 dan M40 di Putrajaya dengan sokongan sebuah syarikat Corporate Social Responsibility, syarikat Optimax kalau boleh saya sebutkan namanya. Di situ, mustahaknya untuk kita sentiasa bergandingan memastikan hal kesihatan mata menjadi sebab mengapa juga pelajar mungkin tergendala dari sudut pembelajarannya kerana apa yang dikatakan
refraksi ataupun permasalahan ketajaman pandangan ataupun penglihatan mereka. Nah, inilah inisiatif yang kita mahu lakukan, inisiatif membuktikan usaha sama yang sentiasa kita lakukan, the whole of government, bahkan the whole of nation. The whole of government itu rentas kementerian, the whole of nation itu rentas sama ada federal government dengan state, federal government in the industry, federal government dengan NGO, federal government dengan semua pemegang taruh dalam negara kita ini. Semua menumpu untuk memberikan apa yang terbaik kepada kepada takungan pemimpin kita masa depan, yakni pelajar-pelajar kita yang bermula di sekolah rendah dan seterusnya. Baik, saya ingin sebutkan sikit sekolah dalam hospital ini menjunjung hak pendidikan semua adalah untuk saya sebutkan ringkasnya program program SDH ini sekolah dalam hospital yang dimulakan tahun 2011 adalah komitmen berterusan dan kerajaan Madani terus mengangkat dan memperkasakannya bagi memastikan setiap anak Malaysia tanpa mengira latar belakang kesihatan tidak tercicir daripada arus pendidikan. Mungkin saja anak-anak yang apapun sebabnya, saya katakan sekali lagi tadi, persoalan sakit dan berdepan dengan cabaran penyakit mungkin saja akan menjadi sebab mengapa persoalan kognitif development mereka itu terjejas. Anak-anak yang juga kalaulah kita sebutkan tentang hal tumbesaran mereka terjejas kerana nutrisi, khususnya stunting dan underweight, overweight, kesemuanya ini. Dan lebih penting daripada itu adalah akibat daripada apapun penyakit, sama ada akibat daripada penyakit-penyakit berjangkit ataupun penyakit-penyakit tidak berjangkit. So communicable diseases, they can come down with all kind of influenza, infection, whatever. Dan juga yang paling mencabar itu hari ini adalah the pandemic of penyakit tidak berjangkit. Juga ada yang sifatnya congenital, mereka lahir dengan cerebral palsy dan sebagainya. Juga pelbagai posisi ataupun pelbagai keadaan kesihatan yang boleh menjejaskan seorang pelajar ataupun seorang kanak-kanak. Jadi oleh itu persoalan ini adalah mustahaknya untuk kerajaan Madani terus mengangkat hal supaya tidak berlaku keciciran. Sehingga kini sebanyak 16 buah hospital KKM telah melaksanakan program SDH ini secara berfasa. Bermula 2011 adalah Hospital Tuanku Azizah, Women and Child Hospital, dan terkini adalah yang kita akan sama-sama saksikan nanti di Hospital Rehab Ceras HRC, lokasi majlis kita hari ini. Di HRC khususnya seramai 118 murid telah didaftarkan dengan jumlah kehadiran melebihi 1,300 kali. Ini bukan sekadar angka saya ingatkan, tetapi penuh sebenarnya dengan kisah, dengan naratif, dengan penuh setiap seorang itu punya pengkisahannya yang pastinya berdepan ibu, ayah dan kanak-kanak itu sendiri berdepan dengan 101 berbagai cabaran dengan penuh tabah, penuh harapan mereka terus tidak patah semangat mereka, tidak pernah luntur kehendak mereka untuk terus belajar biarpun berdepan dengan ujian sakit dan ujian kesihatan mereka. Dua nikmat kata Rasulullah, ni'matani maghbunun, dua nikmat yang kita selalu disebutkan oleh Rasulullah sebagai lupa dan alpa. Fihima, daripada dua itu aktsaru minan nas, ramai daripada manusia alpa. Satu adalah as-sihah, kesihatan, dan kedua
adalah masa lapang kita. Jadi bagaimana sangat mustahaknya apabila kanak-kanak kita sebelum datangnya sakit, seharusnya seorang keluarga, ibu, ayah, pasangan, sebab itu Rasulullah kata rebut 5 sebelum datang 5, jaga kesihatan sebelum datang sakit. Tapi kalau sakit pun kita akan teruskan dengan pendidikan, ya. Jadi sangat mustahak untuk kita. Sebab itu saya dalam pembicaraan hari ini menekankan health care dan bukan sick care. Sick care, terus-terusan kita akan dalam krisis. Berapa banyak pun hospital, secondary, tertiary, ya, center of excellence, tapi tetap ya, kita akan berdepan dengan krisis yang congestion dan sebagainya. Sebab itu saya tekankan mustahak untuk tumbesaran kanak-kanak mesti bermula dengan penjagaan kesihatan mereka sebelum datangnya sakit mereka. Nah, inisiatif seperti SDH adalah cerminan kepada makna sebenar apa yang dikatakan accessibility, akses ataupun kesaksamaan, ya, kesaksamaan dapatan dan capaian, ya, rawatan bila dalam rawatan itu masih lagi boleh, ya, masih boleh lagi meneruskan, ya, program pembelajaran, ya, pendidikan mereka. Sangat mustahak, ya, anak-anak yang diuji dengan penyakit juga berhak untuk terus belajar, berkembang dan merealisasikan potensi mereka. Panjang juga ucapan ini. Saya ingat nak buat pendek saja. Akhirnya saya, ya. Apapun saya sudah ke muka surat yang terakhir. Ya, saya ingin sebutkan di sini Yang Berhormat Menteri Pendidikan, ya, urusan tertinggi daripada KKM dan juga daripada KPM, Tan Sri Datuk tuan-tuan, saya ingin sebutkan di sini mustahaknya pemeteraian nota kerjasama ini antara KPM dan KKM hari ini adalah sebenar-benarnya manifestasi, cerminan, ya, gambaran kesungguhan dua kementerian untuk membina sistem kesihatan dan pendidikan yang sifatnya terangkum dan merangkumi, sifatnya inklusif, ya. Berdaya tahan, ya, punya sistem yang robust, yang resilient, ya, punya daya tahan, daya juang yang tinggi dan menyantuni keperluan semua golongan. Leaving no one behind. Itu adalah mantra WHO, Universal Health Coverage, leaving no one behind, dengan tidak meninggalkan seorang pun. Besar retoriknya itu, tetapi itulah cita-cita KKM dan juga dengan kerjasama strategik KPM yang akan dapat kita benar-benar realisasikan dan kita tunai dan lunaskan, ya. Jadi inilah dia apabila kita gandingan dua ini, ya, untuk kita pastikan kanak-kanak yang mengidap penyakit-penyakit kronik, ya, penyakit-penyakit kronik yang khasnya yang sifatnya kanser post, ya, ataupun, ya, menjalani pelbagai chronic diseases, khasnya adalah, ya, kanser dan yang lain, ya, termasuk saya sebutkan tadi pelbagai penyakit-penyakit yang juga memerlukan rawatan yang panjang, ya, rare diseases, juga yang saya sebutkan lebih awal tadi tentang ya, cerebral palsy, congenital diseases seperti, ya, bila mereka lahir, after few months they come up with this penyakit-penyakit, ya. Nah, sebagai Menteri Kesihatan saya saksikan sendiri bagaimana, ya, bagaimana mustahaknya, ya, untuk, ya, menjadikan pendidikan itu, ya, bagaimana menjadikan pendidikan sebagai salah satu bentuk terapi yang bukan pharmaceutical ataupun non-therapeutic approach in therapy adalah education itu sendiri, ya, yang amat perlu dalam proses pembelian kanak-kanak. Jadi kita izinkan kanak-kanak kita ni mendapat pencerahan, mendapat kecelikan, mendapat, ya, biar izinkan mereka walaupun berada dalam kekangan penyakit tapi masih lagi boleh, ya, berinteraksi, bertaamun, kawan-kawan dia, peers, and their mental and emotional development itu tidak terjejas, ya, walaupun mereka berdepan dengan penyakit yang bahaya, ya. Jadi sangat mustahak untuk kita jadikan suasana
persekolahan dalam rawatan itu sendiri as part of the therapeutic approach yang sifatnya non-pharmaceutical. Ya, itu sangat mustahak saya kira. Mungkin ramai tak berapa perasan, but itulah dia antara juzuk rawatannya itu. It's part and parcel of the whole therapeutic process of cure of the therapy itself. Jadi sangat mustahak. I cannot overemphasize, saya tidak dapat menekankan lebih daripada itu. Mustahaknya supaya kanak-kanak ini sementara mereka terjejas dari sudut fizikal, tetapi jangan lupa bahawa yang dikatakan kesihatan itu adalah mind, body and spirit. Jadi body mungkin terjejas dengan pelbagai penyakit-penyakit infectious disease ataupun non-communicable disease, penyakit-penyakit kronik itu, ya, apapun sifatnya, tetapi body and mind masih diberikan, ya, tumpuan untuk tumbesaran mereka itu kekal dapat kita majukan dan dapat kita realisasikan, ya, potensi mereka. Jadi itu saja yang nak saya sebutkan, ya. Jadi ucapan pastinya saya mahu mengucapkan jutaan terima kasih tahniah pada guru-guru, ya, guru-guru semua, ya, guru-guru kelas, guru-guru yang telah, ya, kita tahu betapa ya, dengan adanya kelas dan guru, ya, ward seperti ini tidak lagi terasa seperti ruang yang terasing. Jadi ward itu telah menjadi converted into a ambience ataupun suasana biahnya sekolah, dan guru bersama dengan jururawat, bersama dengan doktor sekali-sekala memberikan suntikan dorongan emosi ataupun mengangkat emosi, ya, sangat mustahak untuk anak-anak tahu bahawa mereka itu disayangi, dibelai dengan penuh empati, kasih dan ihsan. Dengan itu juga akan mengangkat dia apa yang dikatakan sebagai dia psychological development of both the emotional quotient and their intelligent quotient, ya. Itu sangat mustahak saya kira di penghujung ucapan saya ini. Jadi dengan itu saya ucapkan jutaan tahniah kepada seluruh warga KPM dan KKM, para pendidik, petugas. Kita berikan tepukan yang gemuruh kepada, ya, pasukan kita yang sentiasa, termasuklah ibu bapa yang mengambil mustahak, mengambil penting, ya, supaya semuanya, it is a whole of, saya sebutkan tadi, it is a whole of society, penggembelingan seluruh warga, ya, atau pemegang taruh, pemegang kepentingan, the stakeholders seluruhnya, ya. Semoga kerjasama ini akan terus diperkukuhkan dan diperluaskan pada lebih banyak lagi hospital seperti yang kita rancang dalam fasa-fasa seterusnya. Jadi dengan ini silap ni, so saya pula yang merasmikan. Jadi itu bukan tugasan saya pagi ini. Jadi saya sudahi dengan jutaan terima kasih, ya, kepada semua pihak, khasnya pada Menteri KKM dan juga pengurusan daripada KKM, khasnya hospital, urusan hospital, pengarah, our matron, our sisters, our jururawat, semuanya, ya, from daripada KKM Putrajaya, khasnya daripada hospital rehab Ceras ini juga tahniah semuanya. Ibu bapa, ya, for all our frontliners ataupun our kaki tangan hospital, jutaan terima kasih kepada kalian. Sangat murni, sangat besar, ya, sangat mulia tugasan yang dilangsungkan dan ditunaikan di sini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada kedua-dua juru acara majlis yang saya kasihi, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, yang berbahagia Datuk Haji Aminuddin bin Hashim, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan, yang dikasihi, memang kena kasih sungguhlah sebab KSU wanita tak ramai, Datuk Sri Suryani binti Datuk Ahmad. Kasih juga dekat Datuk Amin, ya, Datuk Amin, jangan kecil hati, kasih, sama-sama kasihlah. Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia,
Yang dikasihi, yang berbahagia Datuk Haji Azman bin Haji Adnan, Ketua Pengarah Merdeka Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, guru-guru dan juga hadirin hadirat. Yang berhormat Menteri Kesihatan telah memulakan ucapan yang bagi saya sangat menakjubkan apabila beliau telah menyentuh beberapa aspek yang sangat menginspirasikan, khususnya menyentuh tentang pendidikan, dan yang paling penting adalah bagaimana Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan menjadi rakan sepasukan yang sangat kuat. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 kementerian boleh kami cari, takkan sama dengan Kementerian Kesihatan seorang. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya memulakan dengan sedikit trivia tentang hubungan KPM dan KKM ini yang barangkali telah menterjemahkan secara langsung satu kekuatan ataupun dinamika yang sangat menguntungkan masyarakat, apatah lagi inilah dia komitmen Kerajaan Madani. Trivia pertama adalah bahawa sekolah dalam hospital pada hari ini yang sebenarnya saya sangat bingung dengan suasana hospital ini. Saya dah biasa suasana keluarga KPM ni yang orang Kedah kata hingak. My hospital kena senyap. Dia susah hati saya. Sorry lah Dr. Zul. Tak biasa duduk senyap ni. Datuk Suryani, kami biasa hingak di sekolah ni. Baik. Ini adalah sekolah dalam hospital yang ke-19. Dan kita berhasrat ada lebih kurang 8 lagi negeri yang belum ada sekolah dalam hospital, dan di hadapan Menteri Kesihatan saya menyatakan hasrat saya secara terus terang untuk kami memulakan 8 lagi negeri untuk sekolah dalam hospital yang akan datang. Dan insya-Allah mudah-mudahan hasrat ini dapat dipermudahkan kerana kita telah pun melihat success story sekolah dalam hospital ini yang akan saya kongsikan sebagai trivia kedua. Baik. Trivia kedua, sekolah dalam hospital pada tahun ini khususnya bagi SPM 2024 telah mencapai layak mendapat sijil mencapai 91%. Ya. Ini menunjukkan bahawa dalam keadaan anak kita yang keuzuran, tuan-tuan dan puan-puan, tetapi dengan sokongan ekosistem dan jaminan kita tentang pendidikan khususnya oleh Kerajaan Madani bahawa anak-anak ini telah layak dan maknanya telah mengharungi SPM dengan sangat baik. Dan mudah-mudahan kita akan dapat menyediakan ekosistem yang lebih kuat untuk mereka terus berhadapan dengan sistem pendidikan dan juga tidak ketinggalan daripada sebarang apa yang disebut sebagai keciciran. Baik. Trivia yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, masuk tahun ini maksudnya peluasan dengan 19 peluasan sekolah dalam hospital, kita telah cater hampir 500,000 kanak-kanak yang sakit khususnya di dalam hospital ini. Maknanya hampir 500,000 kanak-kanak mengikuti program sekolah dalam hospital dan tidak ada keciciran yang berlaku kerana komitmen khususnya daripada Kementerian Kesihatan menyediakan fasiliti ini, menyediakan ruang ini dan memberikan kami peluang untuk memastikan pendidikan anak-anak tidak tercicir. Kalau Dr. Zul sebentar tadi, yang berhormat Datuk Zul memulakan hubungan KPM ini dengan menceritakan tentang pemeriksaan mata, tentang malnutrisi. Saya nak pergi jauh lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bahawa hubungan ini, trivia yang selanjutnya, bukan setakat itu, tetapi telah memberikan kesan langsung kepada pendidikan itu, iaitu bagaimana Kementerian Kesihatan mendukung program yang kami panggil sebagai saringan untuk kanak-kanak keperluan khas bermula di peringkat prasekolah lagi. Jadi program ini berterusan dan ia telah mencatatkan kejayaan-kejayaan yang besar sehinggalah Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil keputusan untuk membuat peluasan kelas-kelas, menambah khidmat guru-guru khususnya untuk murid berkeperluan khas. Jadi kalaulah trivia ini terus diceritakan kepada masyarakat bagaimana dua kementerian ini bekerjasama dengan penuh erat, dia akan terus memberikan sumbangan yang cukup besar dan manfaat
kepada negara. Dan insya-Allah peluasan sekolah dalam hospital selepas ini akan melibatkan sebuah hospital yang saya rasa cukup dekat dengan masyarakat dan sama dengan apa yang sedang kita kerjakan di peringkat Kementerian Pendidikan, iaitu di hospital orang asli. Jadi insya-Allah ini semua sedang kita susun untuk memastikan bahawa segala kerjasama dan juga memastikan soal-soal tentang akses pendidikan ini benar-benar diberikan perhatian. Tuan-tuan dan puan-puan, barangkali saya ingin tutup ucapan ini dengan mengulang satu peribahasa yang saya sangat suka sebut kerana inilah dia yang menggambarkan komitmen, kerjasama dan juga apa yang kita hasratkan sentiasa. It takes a village to raise a child. Ia memerlukan sekampung tuan-tuan dan puan-puan untuk hanya membela dan membesarkan seorang anak. Jadi bukanlah hanya Kementerian Pendidikan Malaysia, tetapi kita juga memerlukan semua agensi, tuan-tuan dan puan-puan, ya, ibu bapa, apatah lagi guru-guru kami. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Zul, guru-guru sekolah dalam hospital ni sangat committed kepada kerja-kerja mereka. Ya, sebab itu ruang mereka untuk mengajar berbeza daripada arus perdana. Ada kalanya mereka boleh menganjurkan pengajaran mereka itu di dalam kelas yang disediakan di dalam hospital. Ada kalanya mereka harus menggunakan ruang katil dalam keadaan anak itu berbaring untuk meneruskan tugas-tugas pengajaran mereka. Tetapi komitmen mereka sebagai pendidik dan nyala rasa mereka sebagai guru tidak pernah sama sekali padam hanya kerana keadaan-keadaan itu, malah menjadikan mereka antara pejuang-pejuang pendidikan yang sangat committed dengan pendidikan. Jadi sebab itu juga kita mendapat sokongan penuh daripada Yayasan Guru Tun Hussein On dan yayasan-yayasan yang lain untuk membekalkan pelbagai devices, peranti kepada mereka, khususnya tablet, ya, smartboard dan sebagainya, untuk melengkapkan lagi, ya, kelas-kelas pengajaran mereka ini. Jadi it takes a village to raise a child. Ia memerlukan sekampung untuk membesarkan hanya seorang anak, dan kita memerlukan semua perhatian, dukungan dan sokongan daripada itu. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga. Habis dah pantun, itu je tahu pantun tu satu je. Saya ulang pantun tu, ubah yang bawah aja. Kepada Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah banyak membantu dan mendukung Kementerian Pendidikan Malaysia. Sentiasalah Kementerian Kesihatan ini menjadi pedoman kepada kami, sentiasa menjadi rujukan kepada kami dalam semua agenda, khususnya yang melibatkan pembangunan kanak-kanak, kesihatan fizikal, kesihatan mental, dan juga termasuklah cuaca, Dr. Zul, ya. Panas saja cari Dr. Zul, hujan je cari Dr. Zul, ya. Nak tentukan bagaimanakah aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk anak-anak kami. Jadi insya-Allah dari semasa ke semasa kami memberikan sepenuh jiwa dan raga untuk terus berkhidmat sebagai menteri dalam kerajaan Madan ini, dan inilah dia komitmen dua kementerian yang saya fikir sangat penting dan sangat dekat dengan masyarakat, yang akan menyelesaikan banyak isu-isu fundamental dalam masyarakat yang terkait dengan kesihatan dan juga pendidikan. Kalau Dr. Zul buka, saya tutuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini, saya dengan ini tak ada ucapan melancarkan, tetapi saya sangat bahagia sekali untuk bersama dalam melihat perkembangan dan juga pastinya juga untuk melihat peluncuran sebuah lagi sekolah dalam hospital di Malaysia ini, khususnya di pusat ini, dan tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan, sedang berlangsung di pentas ketika ini ialah upacara pembaharuan nota kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pelaksanaan program sekolah dalam hospital. Ada banyak sebenarnya trivia-trivia yang telah dikongsikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Begitu juga dengan kerjasama yang kejayaan-kejayaan sekolah dalam hospital yang telah dikongsikan juga oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan sebentar tadi, dan kita mengharapkan agar usaha yang digembleng oleh kedua-dua kementerian ini mampu untuk melonjakkan aspirasi Malaysia Madani untuk menginsankan dan juga memberikan hak kepada semua, khususnya kanak-kanak, untuk mendapatkan pendidikan di Malaysia.
Sebanyak 16 buah sekolah telah dijayakan sekolah dalam hospital melibatkan kedua-dua kerjasama antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Dan sekolah dalam hospital di Hospital Rehabilitasi Ceras yang akan dirasmikan pada hari ini juga telah memulakan operasi pada 2 September 2024. Dan antara fasiliti kesihatan yang dilengkapi dengan kemudahan sekolah dalam hospital termasuklah Hospital Tunku Azizah, Hospital Ampang dan Hospital Sultan Idris Shah di Serdang. Sekali lagi berikan tepukan untuk Majlis Pemeteraian Nota Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi program Sekolah dalam Hospital.